Halo guys, lama tak jumpa. Saya Bos Jack. Ini bulan wow, banyak new stock kami masuk. Kalau hari ini anda tengah cari bajet below 30k, anda mesti kena tengok ini video. Okey, kenapa? Kerana sekarang start saya nak recommend kereta. Ya, ini sebelah saya Proton Saga tahun 2019. Harga on the road without insurance sama road tax. Sekarang kami nak jual lebih kurang 30k. Proton Saga. Sudah siap tukar color, siap pasang body kit, spoiler, satu set kami buat kasih anda. Okey. Persona kami memang banyak lah. Yang ini tahun 2017, harga on the road 27,800. Yang ini kebanyakan boleh buat full loan lah. Tapi memang tengok dokumen lah. Dokumen cantik memang boleh full loan lah. Kalau nak selamat sikit, standby 1,000, 2,000 lah. Okey. So yang ini pun Proton Saga juga. Yang ini original. Sebab mungkin ada orang suka yang sudah siap pasang body kit, tapi ada orang mungkin nak original. So kalau anda nak original, tengoklah ini tahun 2019. Full spare juga premium. Harga on the road 29,800. Mari. Yang ini apa kereta? Wah, Persona juga. Tapi ini hitam color, siap pasang body kit. Tahun 2019, boleh full loan, bulanan 400 lebih lah. Boleh full loan, lepas tu harga on the road 33,000 macam tu lah. Mari. Yang ini Proton Saga lagi. Ini baru sikit lah, tahun 2024. Harga on the road lebih kurang 36,000. 36,000. So maknanya, senang cerita. Kalau hari ini anda nak cari tahun yang lama, kami ada. Anda nak cari tahun yang baru, kami pun ada. Nak cari bajet-bajet, kami ada. Nak cari yang premium sikit, kami pun ada. Senang untuk anda. Satu kali tengok habis. Janji anda datang JB Auto World. Yang ini Persona lagi. Tahun 2020. Tengok, cerita sampai saya pun nak gelak. Sebab apa? Terlalu banyak kereta Proton sama Pro2 dekat JB Auto World. Ini Honda Insight. Kami sekarang buat offer lah. Ini tahun 2012. Harga on the road 18,800. 18,800. Anda sudah boleh dapat Honda Insight. Memang berbaloi lah. So guys, tak kisah anda hari ini nak cari apa kereta, anda cuba cari kami. Tak beri pun tak apa, kami boleh cari kawan. Sebab kenapa? Sebab kalau anda cari kami, saya boleh tunjuk dekat anda, kenapa anda mesti nak pilih JB Auto World. What the difference kami JB Auto World dengan lain-lain sekarang. Saya garanti lah, lepas anda cari kami ya, datang sini tengok kereta-kereta, anda mesti rasa wow. Kenapa? JB Auto World kereta sangat cantik walaupun second hand. Sebab kami memang guna hati pergi buat ini bisnes. Kami bukan buat barang cincai-cincai. Memang kereta accident banjir kami tak jual. Dan paling penting anda beli dengan JB Auto World, kami ada bagi 5 tahun warranty. So guys, tunggu apa lagi? Nak beli kereta second hand, kena cari siapa? Bos Jack, JB Auto World. Bye bye.